Aku ni Sabar jap. Soalan dia tak habis. Apa yang kau geram sangat sampai kau sanggup bayar pihak lawan berapa? 100,000. Kau sanggup bayar pihak lawan 100,000 dan aku ni Lion pun kau tak pernah bagi. Punyalah kau geram kat Jojo tu 100,000. Cakap kat Celai kejap tau. Kau bagi dekat dia 100,000 untuk kalahkan Jojo. Satu layan pun kau tak pernah bagi dekat aku, tapi kau sanggup bayar RM100,000 dekat Ramadan Ondash untuk kalahkan Jojo. Itulah persoalan yang ditekankan TikTokers Acap Ace. Apabila pempengaruh tersebut teruja untuk mengetahui faktor utama Bob T20 menaja Ramadan Ondash, petinju dari Lubnan untuk menumbangkan petinju negara iaitu Johan Azali di acara One Championship Inner Circle 24 yang bakal berlangsung hujung bulan ini. Menerusi potongan video live yang dikongsikan di akaun TikTok original profil itu, Bob T20 menjelaskan sebab beliau melakukan hal sedemikian oleh kerana kenyataan Jojo yang seperti menghina individu berbadan gemuk. Dengarkan penjelasan Bob T20 itu di sini. Aku tengok podcast tu kan. Kau duk sembang kat podcast tu. Aku nak tanya kau satu benda, Bob. Boleh tak, Bob, aku tanya satu benda? Tapi dia macam private, apa kau nak tanya ke? Ya, boleh. Tanyalah kau nak tanya apa. Apa benda yang kau geram sangat dengan si Jojo tu daripada dulu tu? Okey, cerita dia macam ni. Yang kau benci sangat kat dia tu. Aku nak tahu, nak tahu hari ni. Aku tak, sebelum aku Kau dengar declare ni, tu, kau dengar ni. Aku sabar jap. Soalan dia tak habis. Apa yang kau geram sangat sampai kau sanggup bayar pihak lawan berapa? 100,000. Kau sanggup bayar pihak lawan 100,000 dan aku ni Lion pun kau tak pernah bagi. Punyalah kau geram kat Jojo tu 100,000. Cakap kat Celai kejap tau. Kau bagi dekat dia 100,000 untuk kalahkan Jojo. Nampak sangat kau begitu geram. Aku tak pihak belah mana-mana. Kau kawan sana pun aku tak ada masalah. Jadi aku nak tahu apa kau tu. Dia macam ni, Cak. Okey, cerita dia, aku tak puas hati dari segi statement dia je awal-awal tu. Yang dia cakap orang gemuk masuk penjara lah. Dia cara dia tegur, okey. Benda tu je asalnya aku tak puas hati. Orang kata tak ada isu pun. Cuma aku just tak puas hati cara dia bercakap. Itu je. Statement dia apa? Orang gemuk masuk penjara? Tu salah satu lah. Faham? Okay, cara dia bagi statement, cara dia menegur orang, kurang bijak. Aku nampak dia kurang bijak. Sejujurnya, macam aku cakap dalam podcast. Sebab apa? Dia ni dah dikira sebagai ikon budak-budak muda. Dia dah bukan fighter biasa dah. Dia dah dikira ikon orang muda dah. Orang-orang Malaysia ni ramai menjadikan dia ni idola kononnya. Tapi bagi aku tak layak lah. Aku jujur je. Kau memang tak suka dia lah. Aku tak suka dia. Okay. Asalnya aku tak ada pun benci sangat dekat Jojo ni. Aku okey je. Cuma mungkin orang kata dari segi statement dia lah. Sebab aku tengok statement dia ni lebih kepada menghina orang. Dia bukannya nak educate orang. Kalau kau tanya aku lah. Ini pendapat aku lah. Okay, dia pendapat kau lah. Sebab tu aku cakap dalam podcast, orang yang paling aku nak prove them wrong adalah Jojo. Itu podcast pertama aku. Okay. Bila masuk podcast kedua ni, alright, aku buat satu move iaitu aku sponsor Ramadan on Dash ni. Kenapa aku sponsor Ramadan on Dash? Okay, bukannya sebab aku kata macam orang kata, kau ni sengaja ke nak apa kata tikam bangsa sendiri ke, kan? Nak apa kata tu sama-sama Melayu kot, takkan kau macam ni, Bok? Ada orang cakap aku. So sebab tu lah bila aku fikir balik, macam aku dengan tim aku dah, orang kata apa, dah bersepakat lah kita nak sponsor dua-dua asalnya. Nak sponsor Jojo, nak sponsor Ondash. Tapi Ondash ni aku dah sponsor dia, kau faham tak? Jadi takkan aku nak minta balik duit dengan aku. Duit dengan aku pula, duit dengan dia. Jadi nanti orang kata aku ni apa pula, buruk siku lah, apalah, kau faham tak? So yang Ondash